Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sentuh analisis inferensi hubungan. Okey, ingat balik, untuk analisis statistik kita ada dua. Satu deskriptif, di mana kita melihat mean, median, sesi sampel Y dan sebagainya. Manakala untuk analisis inferensi, kita ingin melihat kepada hubungan atau perbezaan. Jadi, untuk hubungan, kita akan menetapkan pemboleh ubah. Boleh jadi dua pemboleh ubah, iaitu satu pemboleh ubah bebas dan satu pemboleh ubah bersandar. Contoh, kita ingin melihat adakah terdapat hubungan antara sikap dan pencapaian. Sikap adalah pemboleh ubah bebas dan pencapaian adalah pemboleh ubah bersandar. Maksudnya, tujuan analisis hubungan iaitu Pearson's Product Moment Correlation, contohnya adalah untuk melihat hubungan di antara dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah tersebut, skala pengukurannya mestilah interval ataupun ratio, di mana andaiannya data bertaburan secara normal. Jadi, kaedah persampelan yang kita gunakan adalah kebarangkalian. Menentukan hubungan itu menerangkan kekuatan ataupun arah. Menerangkan kekuatan ataupun arah, di mana hubungan tersebut R adalah antara negatif 1 sampai positif 1. Correlation coefficients adalah kekuatan hubungan tersebut. Ingat balik, analisis inferensi ada dua, hubungan ataupun perbezaan. Hubungan adalah untuk kita melihat hubungan antara dua pemboleh ubah, iaitu kita nak melihat arah ataupun kekuatan hubungan tersebut. Di sini kalau kita lihat ada panduan-panduan yang kita boleh gunakan, di mana maklumat ini kita akan masukkan dalam bab 3 di bawah analisis data. Kekuatan hubungan kalau ikut Gilford rule of thumb, negatif 2 lebih besar daripada 9. Tapi kalau ikut Cohen antara 0.1 hingga 1. Okey. Jadi ini adalah cara untuk kita menguji hipotesis kita, di mana langkah pertama adalah kita menetapkan hipotesis. Contohnya, tiada hubungan signifikan antara sikap dan pencapaian pelajar. Saya ulang, tiada hubungan signifikan antara sikap dan pencapaian pelajar. Itu adalah hipotesis. Kemudian nilai alfa. Nilai alfa adalah sama, iaitu 0.05. Nilai significant value kita akan lihat di output nanti. Kemudian kita akan buat keputusan, dan di sini adalah panduan untuk keputusan dan kita buat kesimpulan. Untuk kesimpulan, saya akan terangkan. Sekiranya nilai significant value lebih rendah daripada alpha value, kita akan tolak null hypothesis. Maksudnya, kena tulis HO, null hypothesis, tiada hubungan signifikan antara sikap dan pencapaian pelajar. Jadi itu adalah hipotesis kita. Nilai significant value kita akan dapat dekat sini nanti. Sekiranya nilai dia contoh 0.00, maksudnya 0.000 adalah nilai signifikan tadi. Okey, nilai signifikan ni kalau lebih rendah daripada alpha, kita kena tolak null hypothesis. Tapi kalau kat sini nanti kita tengok nilai signifikan ni 0.5, 0.7, maksudnya tinggi, dia lebih besar daripada 0.05 nilai alpha tadi, kita tak boleh nak tolak null hypothesis. Jadi kalau kita tolak null hypothesis, maksudnya kalau kita tolak null hypothesis, maksudnya terdapat hubungan. Sebab apa? Null hypothesis cakap tiada hubungan antara signifikan, tiada hubungan antara sikap dan pencapaian. Bila null hypothesis cakap tiada hubungan,
Tapi bila nilai signifikan lebih rendah daripada nilai alpha, maksudnya kita kena tolak null hipotesis. Jadi bila kita tolak null hipotesis, kita dah buang dia, maksudnya terdapat hubungan. Okey. Begitu juga kalau nilai signifikan ni lebih tinggi daripada nilai alpha 0.05. Kalau nilai signifikan 0.8, maksudnya tinggi, lebih tinggi daripada nilai alpha, kita tak boleh nak tolak null hipotesis, maksudnya kita kena terima. Jadi bila kita terima, maksudnya kesimpulan dia tidak terdapat hubungan lah, sebab kita dah terima null hipotesis. Source untuk semua data-data ni tadi daripada Prof. Muhammad. Doakan semoga Prof. Muhammad sihat selalu, insyaAllah. Okay, ini adalah cara untuk kita analisis data, iaitu kita kena compute dulu. Nanti saya akan tunjukkan dalam kelas. Tapi buat masa sekarang, analyze, correlate fiber rate, kemudian akan dapat output ni. Okay, tapi sekarang tak boleh buat lagi, nanti insyaAllah kita akan buat dalam lab. Cuma nak baca, saya ulang balik. Untuk kita memahami data ni tadi, atas dengan bawah ni sama. Okay, cuma nak fahamkan dia, kita kena tulis lah dia punya null hipotesis, iaitu tiada hubungan signifikan antara sikap dan pencapaian. Kemudian kita akan lihat nilai signifikan ni. Nilai signifikan 0.00. Kalau nilai signifikan lebih rendah daripada nilai alpha 0.05, kita kena tolak null hipotesis. Kalau kita tolak null hipotesis, maksudnya ada hubungan. Tapi kalau nilai sini lebih tinggi, iaitu 0.5, 0.7, lebih tinggi daripada 0.05, maksudnya kita tak boleh tolak null hipotesis. Jadi bila kita tak boleh tolak null hipotesis, kita kena buat kesimpulan yang memang betul tak ada hubungan antara sikap dan pencapaian pelajar. Itu kesimpulan dia. Okey. Ini adalah penerangan tentang hubungan tersebut. Macam mana kita nak analyse data kita? Kita kena guna SPSS. Okey, sebentar ya.